Okay, Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera. Okay, bersama kita lagi di Faizal Channel 77. Kawan sekarang berada di Sungai Layang dalam rencana nak naik rakit Yoyopi. Ramai kali ni ada 15 orang. Pergi spot ni buta kan. Okay, kita tengok. Dapatnya ni apa ni kandang keris. Jumpa lagi Denzi Denzi dia punya kepala baju apa cerita ni? Tak tahulah. Baju tak ada untuk dorang ah. Nah. Sorry lah. Okay, macam mana cerita Ken baju tak ada ni? Aduh, susah. Isu utama kita pada hari ni baju dengan ni budak ni. Dia punya girlfriend. Baju tak ada. Ha. Kan. Lepas tu dah ajak mancing. Ha. Apa benda lah. Bayar dah lama bang kisah ni. Bising apa ni? Ni soalan Bising ni. apa? Mirul. Apa tak ada lah, apalah. Baju tak ada apa cerita ni Mirul? Aduh, ni punca ni punca. Orang dah bayar. Nakan-nakan. Nah, betul apa cerita betul? Tak tahu Baju lah. tak ada baju ni. Baju tak ada tak apa, yang penting trip ada. Ni lagi seorang macam. Terbaik. Cakap. Aduh. Okay lah, kita naik rakit nanti kita tengok lah apa cerita ada kan. Ada lagi lah berapa orang lagi kat atas. Ada lagi apa naik lagi. Stay tune nanti kawan update lagi sampai dekat atas rakit. Okay, dah sampai. Kabarang lu. Angkat, tolong angkat. Jangan duduk sayang, kami sudah bayar. Jangan duduk ya. Tolong angkat. Baju dah ada ni, baju ada. Baju ada. Ketua duduk. Ini air. Baju ada ni, baju. Angkat kes apa? Jangan mau jual lah. Kita orang tak mau beli lah. Macam nak pergi pulau. Betul man. Cepat, tolong. Okay. Sudah bayar tau. Ni orang sudah bayar tau. Joran penting. Betul man. Yang penting. Yang penting apa? Roti tomato penting ni. Asyik berian ni. Sikit lah. Baju ada. Baju ada semua. Dia cakap ada baju. Semua apa? Atau aku pakai baju yang kau koyak. Korang bawa banyak-banyak ni. Dah. Landing kan? Bawa cakap ya. Terima kasih. Okey, assalamualaikum. Ini satu geng dengan siapa yang Mirul Dengan Mirul. Satu kawan lah. Ada yang tertinggal ni. Kita baru kenal kan. Siapa? Okey, sekejap lagi game bermula ya guys. Dia bang. Kamu kenal? Ajar game ni lah. Oh, ada buku sarung ah. Apa cerita? Air pasang Baju macam mana ni? Aduh. Mana bos? Benda apa? Baju. Tak ada. Bos. Okey, jumpa lagi Jumpa lagi. Jumpa lagi. Baju tak ada, balik lah kak. Ambil. Telefon dia cakap dengan dia baju tak ada. Balik lah. Janji lah, tujuh balik lah. Baju tak ada sampai. Okey. Hai, apa khabar? Siapa Mirul. Oh, Mirul. Betul. Hai guys, korang nak tahu ini nama Faizal ni. Tengok. Oi. Oh, ni satu geng kan dia. Geng. So ni lah YouTube kita nama Faizal. Nanti aku akan letak description bawah ni. Faizal channel dengan Oh, ada dua YouTuber. maksudnya seorang lagi Din. Dengan cerita Din. Habis Din ada amunisi sikit. Itu lah. Oh, ni gabung lah diorang ni satu. Ini kita dah berkulai. Memang grup kulai memang grup Din lah. Oh, baru sampai lah. Oh, ni
Amirul Fishing Fishing Hunter Ambil hunter. Okey. Nanti kawan Nasi tomato. siapa-siapa berminat boleh lah kan. Join sekali ramai-ramai kan. Meriah ni. Nak terangkan game kita ni. Yo, mati ada konten sikit, ada konten. Okey geng, dah sampai rakit Yoyo B. Rakit dia memang cukup besar lah. Kawan dah 2 kali lah pernah naik rakit ni. Ini tempat lokasi yang boleh mancing. Kita ronda sekejap. Ada dapat? Bagus tengah laju lah. Tunggu dia slow sikit lah. Berkeroi ni. Oh ada 9 lah. 9 laju ada kot. Oh sorry. Tolak bosek. Oh ada emper lah. Miro kahwin malam ni, Miro kahwin. Gila lah. Miro kahwin. Ni game suka-suka je. Dah kahwin, lepas tu nanti kongsi je member siapa nak shoot dulu. Yang belakang tu. Ni ada apa Caesar Caesar berapa dia Caesar. Bukan Stella. Oh, Stella. Stella akan datang ah. Wah, ada emper, ada coklat. Price pool Stella dia dah tak jadi. Cuma RM50. Kita siap pergi ke rumah tangga. Dia punya ada hadiah tu. Tu lelaki siapa yang paling terberat. Siapa dapat ikan paling terberat. Tu dia. Kita pusing lagi. Ada cerita ada kena ikan. Ya, saya dapat ikan senangin tadi. Boleh tengok. Dia orang sampai awal. Duri terdepan 4 ekor. Kalau orang sangka tadi terbuka demi tu. Boleh juga tu. Rasa ses. Oh, sekilo lebih. Boleh lah tu, boleh buat tu. Dia. Tak awal tadi. Dia dengan undi lah ni. Dia buat apa dia jemput. Game bermula tadi Dia punya keluasan rakit ni tak tahulah, tapi memang besar tu. Ikan yang besar tadi tak kira tau dalam game. Ada Bila bot dia akan sampai. toilet. Pusing-pusing kejap. Kawasan dia memang cukup luas. Boleh masuk 15-16 orang. Tak dapat je. Tak dapat je merah. Terus tengah laju. Tunggu sekejap. Tunggu kat sini dia tak ada bilik tidur lah. Ada pangkin ni. Pangkin. Nah, sebelah sana. Pangkin. Tinggal tahu dia akan bunyi. Oh, ini dapat laju-laju jadi pasang lembut. Nangis. Saya Fendi Okey. Game kita Team Nyaya ada buat game. Ada 3 pemenang. Kita nak cari 3 pemenang saja. Game dia ikan terberat. Tak kisah ikan apa. Belin tak kira lah. Kerang pun tak kira. Boleh. Kalau malong? Malong okey. Ketam. Kalau malong? Malong okey. Joran tak kisah aku nak pakai berapa banyak. Yang penting aku nak ikan terberat je. Okey. Itu je. Okey. Dan lepas tu Mirul. Mana Mirul? Ya, sampai kau apa esok? Macam mana? Kau nak undi untuk apa? Yang Kita bincang tu lah. Tugas masing-masing lah. okey, nak tugas masing-masing. Aku nak bagi 2 je. Untuk malam ni untuk buat air, dengan besok pagi buat jemput-jemput. Bahan semua dah ada. So undi jap lagi kita buat undi lah. Siapa yang kena untuk pagi besok untuk 2 orang, malam ni seorang je. Okey? Malam ni buat air kan?
Malam ni buat air je. Buat air kopi lah. Makan semua dah ada. kopi So tu ada. untuk buat air. Dalam termos tu memang dah buat. Air kopi ada. Air tu tinggal letak air batu je lah. Air kopi tu dah ada dah. Aku dah siap. Game ni kita santai-santai. Santai-santai. Kenal semua orang lah. Okey. Kenal. Kita fun-fun. Sambil cari sahabat baru. Okey, kenalkan diri saya Cik Zack. Cik Zack. Kan? Saya DJ. Apa pula? Syukri. Hafiz. Okey ni. Hakim Melayu. Hakim Maya. Ada bagi Sabri. Sabri. Okey ni. Amirul. Zul. Okey. Amin. Tak kenal dia. Botak-botak. Botak bukan. Pahmoy. Mirror Fish Hunter. Fendi. Okey. Tu siapa tu orang tu? Boleh ada dia okey. Nampak tadi tu jauh no. Daripada mana? Brian. Sabar. Sabar. Ni sabar lah. Mi. Serta dia sabar. Serta dia sabar. Nepal lah dia. Itulah dia. Dengan pendek. Saya siapa ni? Kau tak pasal ni? Yang itu ada order siapa? Tahu saya kan? Aku dapat SN. Tu aku punya. Okey. S. Seorang ke? Akan datang, kita akan buat yang edisi kedua punya baju. Ni berapa ni? Banyak? Kena pakai sekarang ke? Ni berapa top nama dia ni? Kalau pakai pun okey juga tu. Dengan panjang tu? Dengan panjang tadi dalam plastik. Dalam plastik tadi. Dengan panjang tadi. Okey ni SL lah. Dengan panjang aku punya. Ya. Ada Dengan pendek eh? Ada nama. Dia dengan pendek. Cek dengan pendek. Ada tulis nama Daisy belakang. Yang baru sampai, dia nak buat satu Ni baju. Ya, ni baju. Dengan pendek. mana yang baru sampai ni. Ni ambil. Pesat. Dia ambil apa? Oh, ni tak belum. Belum lagi. Siapa angka paling kecil? Nanti Miro bagi tahu. Oh, dia kena angka besar? Tak, angka besar masak. Masak? Nama ni bang. Kena. Dia dua lagi. Air dua lagi. Kau dua. Dia baru je kena. Tiga. Apa? Tuan? Dia paling kecil. Paling kecil eh? Paling kecil dia lagi. Apa? Aku yang potong kaki. Tiga. Macam tanya dia. Melaju kena. Kita bertiga. Tak, kita bertiga lah. Hancur tu kodok itu. Okey, lama kawan tak gunakan mesin 6006 6006 mesin 5000. Dot 6 kaki 6 Seahawk Predator. Lama tak main ni tu kan. Terlontar jap. Arus macam laju ni. Pakai udang kopi. Udang kopi. Takut anyut je ni. Arus laju. Tu baling. Try dulu.
Timbang hai. Setengah kilo besar. Nombor satu. Nombor satu. Timbang lah bang. Ini lesen ni. Ada dapat apa? Stella kan? Stella. Dapat Stella je. Stella Tim Power. Apa tu? Butal. Wih, tukar. Ikan bawal. Butal. Sampah ah. Talapia. Sampah. Aduh. Ini rekod. Ya. Tak kumpau Gua dah dapat lesen. Gua dah boleh tidur men. Gua dah dapat sisik. Tu. Gua dah dapat sisik. Timbang kalah ni. Timbang kalah. Cuba try tengok. Mana tu berat. Badan kecil urat dawai. Ada tahu kan. Kecil juga dawai lagi tu. Tak kumpau tak kumpau Air. Untuk makan malam nasi tomato. Ini Chef Amirul. Bola ni cukup. Nasi tomato Bendi Nasi tomato. Survivor dah pakai dua je cukup nah. Siapa nak ambil makan Tak yang itu. Survivor. untuk makan malam. Singgah mari. Tinggal beratur. Ambil nombor. Tenduklah dah cukup begini dah jadi dia. Kita sikit. Sedap tak? Padu. Padu Mantap. Amirul boleh edisi keempat boleh buat lagi lah. Boleh Ni edisi ketiga, edisi keempat akan datang lagi baik punya. Nasi biryani ke? Nasi jagung. Sebab apa? Yang tukang masak ada request dia cakap nasi jagung lagi padu. Oh, tu dia. Ini kita kena nasi tomato dulu. Oh, itulah. Okey, cantik. Mantap. Mana Amin? Sana syuk sedap. Assalamualaikum. Sedap. Tak bang. Tapi request nasi jagung buat ke? Tak nak tomato ke? Tomato ke? Ayam dia padu. Ayam dia padu. Kena try kan? Kena try. Paranormal apa yang kita dapat ni? Kacau kan. Ni. Dah ni. Nasi biryani pun kalah Dah pasti tak tidur malam ni. Tak tidur Kacau Macam mana bang? Okey bang? Alhamdulillah. Okey. Rezeki. Masakannya pun sedap. Itulah. Nak tambah masakan. Okey, teruskan. Sedap Mantap. Weh, makan dulu geng. Nasi tomato. Amirul. Silap berak lah. Ada tai Daisy. Member tengah berak. Oh, boleh ranking ke? Ranking. Timbang. Cabut. So, Torak. Jadi. situ je. Jadi. Buka. Ni kecil je. Cepat aja air dia keluar, dia dah ringan. Timbang gantong sini gantong. Kau silap patut sumbat batu ladung dalam ni. Dekat bawah ni. 0.35 lah. Oh, tak larat. Tangan tak larat. Berat sangat lah. Sangkut betul-betul tu. Tengok betul. Tak ada mitipu ah. Tak dapat potong. Berat weh. Berapa gantung Berat gram? 220 gram. 220 gram.
Aku dia nampak ah. Rekod salah habis. Wah, besar semilang. Bon dulu. Duri dah bang belum? Aku berat kurang. Aku buat buang Duri tu yang buat tulang dia berat. Si berat. 220. 2 kilo. Aku menang lagi. Ha? Sama ni, seri ni. 225. Mak, apal. 225 kalau korek isi ikan tu dalam ada jajan ke apa di tempat tadi. Jangan sama ni. Senangin lah. Senangin. Kau senangin. Oh, besar. Apa? 3 kilo. Dah boleh timbang. Kalah sih ni. Habis dah. Pakai Malaysia juga ah baru dia nak Ini bukan tu. Oi, tadi duduk. Tajam duk tu. Oh. Oh, ini 3 kilo. 3 kilo lah 3 kilo ah. Kau pegang dia punya. Gemuk perut dia. Macam merah tu. Naik. Dalam 400 ni. 800 gram ada. 400. Betul habis lah. Apa yang kata 200 lebih ni? 225. Ha. On dulu. Tayar. $200. Sama. 220. Ini kalau dapat empur macam mana nak? Bagilah. Tak kira. Biskut lain. Senduk lain. Tolong. Lari. Jalan nak timbang ni. Kena pasang tak tu? Bang sangat. Buang ekor. Kosong dulu. Okey, kosong Boleh setengah 500 ada kan? Sirip dia kecil sikit tu. 500 kan? Sama lah 80. 80. Daisy jatuh nombor 3. Terciduk. Ikut ni apa ni? Ha? Belin tak? Belin tu. Beli tak ada macam ni bang, berat ni. Dia duri lah. Dia ada genjut tak? Tak ada. Suka ni. Suka lah. Naik ke atas. Macam tuka. Duri. Sangkut badan cok. Tak payah timbang lah, kecil lah. Tengok sangkut kat mana? Kat duri dia. Sirit atas. Oh, dia pakai selayang ke dia pedal. Malung. Anak Pak Long kata dia. Oh. Hoi. Ini tak ada lawan lah ini macam. Geng huru hara. Mencari ikan pun huru hara. Dah pukul 4 pagi lebih lah. Pengsan je ikan. Okey geng, selamat pagi. Waktu hampir pukul 7 pagi. Daripada petang semalam sampai ke pagi ni. Dapat duri 2 ekor, lama sekor. Puput adalah sikit. Arus laju, pergi dengan balik. Kita tengok hasil pagi pula macam mana. Ni pun baju baru. Ada baju baru ni. Daripada apa kami tak select. Belakang apa nama? Pusing. Huru hara. Huru hara. Huru hara angler. Tu dia. Itulah. Huru hara. Memang huru hara. Huru hara kat rakit ni dekat 15-16 orang. Ramai kumpau.
Okay geng, stay tune, nanti ada apa strike kawan update lah macam biasa. Timbang. Habis lah amilnya ni. Abang glamour 5 kilo ada ni. Kalau boleh fight yang glamour saya boleh lah bang. Timbang dulu, timbang. Kenduri tak? Kenduri ya Min? Tak ada lagi dia lepas baru dah buat balik tu. Oh. Betul boleh. Wah. Ada masuk ranking kena potong lagi budak tu. Aduh. Budak kacamata tu kena potong lagi tu. Timbang. Tak so. Tapi ada lah. Ni rugi lah. Pakai selayang. Oh, dia Weh. strike lagi. Wah, lagi besar. Tambah gram lagi. Takkan 1, 2, 3 dia. Tahu ah. Cek dulu Satu dah jatuh nak nombor dah tu. Aduh. Ya, timbang. Kau pernah tengok channel Latifah? Dua chef. Dia tekan masak. Patutnya kawan yang masak. Memang ni tak nak masak. Ganti. Main ngelat. Pendi lagi. Hei. Buat air kopi. Kepala dia buat air kopi. Betul lah. Masak. Tapi Shoot. sebaliknya rumah lain yang masak ni lah. Tengok. Sayang. Ni bukan sekadar masuk pada masak lagi. Dia terbaik sebenarnya. Kalau nak masak Chef tu tak jemput. pernah lepas. Zaman dia letol. Biasa kalau chef memang badan besar. Oh, air tangan memang padu weh. Sabar. Sekarang main tabur macam tu. Dah tak ada sukat lah. Tak ada sukat lah. Tak ada sukat main bubuh je. Nak tengok muka masing-masing kelatnya dah. Nak manis sikit kau letak air Fanta. Jadi dia manis sikit. Ada lemak. Dia jadi macam ada bikarbonat tau. Bikarbonat. Aisasi tu mana yang dulu? Habis Dah sudah mari. Mana sauk? Duri. Tora datang lagi. Oh. Lock drag. Woi. Warna silver siap. Kam blue. Ni besar ni. Ni tu je ni. Sauk. Besar. Bang tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Gunting. Boleh jadi ni last minute. Habis lah malung. Ikan patin dia balik. Ikan patin. Ikan patin dia balik. Bang, aku rakam bang. Aku jangan malu bang. Kam blue. Timbang dulu. 375. 3 kilo. 375. Habis. Kena potong dah. Untuk aku kita tiap hari 2 tempat tau. Waduh. Last minute dia bagi Tadi pun dia 280. 208 kilo. Apa? Nanti 280. Pegang ni ah. Belum. Belum lagi Oh, belum. Patutlah ikan mati. Buang air sabun. Dah siap. Ada orang ke? Sambal semalam lagi.
Dia ada 3 chef. Allah, ada kutnya. Kalau buat besar-besar tak ni bang. Dalam tak masak. Dalam tak masak kan. Api kecil lah. Kacau betul lah. Mula mak. Seriden ada lagi kat dalam seriden. Ayo. Wah. Nak sampah. Jangan. Tahu. Tombak. Sau. Padi. Ini sisik ni. Oh, tu. Gerapu. Besar ni. Jangan kayu. Nampak balik. Mana bola aku Reza ambil hadiah balik. Joki nampak weh. Dapat joki nampak dah. Ini ikan aku ni. Kang Blue ke? Ikan aku ni. Dah tahu dah ranking siapa memang Syal. Ni baru timbang, ni baru ikan bang. Sekilo pun tak keluar. Boleh tu. 600 ni 600. Dah ni. Kilo. Keluarkan ikan tu. Nak keluarkan ikan ni dulu. Kilo ada. 700 Tahu kau masuk kau punya tu tak? Sampai sekilo. Ha? Sampai. Tak kau masuk ni aku ambil atas. Mana yang digital Ambil atas ni? ni. Pakai digital ni. Sekilo Dia lah. tahu dia yang ikan Kilo pasal tak. Nanti tak adil. Habis kena langkah joran. Habis. Milu langkah. Langkah kaki gumpau. Kurang baru pula tu. Wait. Tunggu di bawah. Cetek. Banyak yang jual baru. Angkat buka mata kail tu dulu. Okey. Nampak kosong. Nampak kosong. Nampak kosong tu. Sambung lagi. Oh, cantik lah jadi lah. Habis undi tu macam tak ada function eh? Ini? Undi tu macam tak ada function ni. Orang lain yang kena ni. Woi, cekolok. Belum lagi. Oh, ni dia. Kari apa? Lagi. Okey. Cak tidur dia Mana dia? Kalau ada gula. Oh, perasmian dah. Perasmian baju baru. Ini dia, kari daging. Bebek, jangan ada yang langgar. Pergi yuk. Wali jaga, wali. Ah, kaki jaga sebelah tu. Siap. Jangan ni sedap. Sau. Sedap ah. Sedap. Memang bekas suri rumah Bekas suri rumah Makanlah sikit, nanti sakit. Ada lagi cepat. Sambung balik. Aduh, tengah rekod pula ada pula ikan. Sambung lagi. Kau yang lipas ni pengerik lagi ah. Mak bakal tadi supit ni. Nasib lah kan. Dia dah banyak-banyak je. Oh, saiz pun cantik juga ni. Macam tadi ya. Rasanya besar. Ni besar sikit. Besar sikit tak? 200 gram lebih tak? 24, 25 tak? Okey. Oh, lagi seekor kata dia. Oh, besar weh, 3 kilo weh.
Mau timbang tak? Mau timbang tak? Mau timbang tak? Lawan dia. Lawan, jangan tak lawan. Okey, kita buka timbang lagi. Tengok. Buat timbang lagi kan. Tekan sikit. Oh, Allah. Okey, ni cantik. Berapa? Depan. 0.05. 0.05. Tak makan lagi? Tak breakfast lagi? Tak Minta maaf ya. Mata kain tengah leher tu. Oh. Jangan jijik. Pakai udang hidup pula. Patut pagi ni. Udang pun kecil. Okey geng, nanti kita jumpa lagi ya. Okey, insya-Allah jumpa lagi. Subscribe guys. Terima kasih sama you. Baik. Nanti kita jumpa lagi. Okey, nanti jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Boleh tak? Okey, jumpa lagi Kalau jumpa tepi jalan, tegur-tegur. Tengah jalan lah. Ikan baji ya. Baji. Alah lepas. Siakap. Lepas. Aduh. Pertandingan dah habis. Okey. Terima kasih siapa yang sudi masuk join kita orang punya mini game. Fun lah, fun game. Okey. So, kita pilih 3 je pemenang. Okey, 3 pemenang saja kita pilih. Ikan yang terberat lah, kita tak kisah. Buntal kita tak kira lah sebab buntal ikan yang tak boleh dimakan. Kebanyakan semua orang tak makan lah. So, tempat ketiga dengan berat 340 gram jatuh kepada Amin. Okey. Dengan ikan apa tu, Min? Ikan apa dapat tadi? Ikan tadi dapat malong. Malong Alright. Malong terkeluar awal lah, aduh. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua ikan terberat 350 gram. Okey. Pemenang dia. Pemenang dia. Ya. Pada Miro. Terima kasih. Okey, ikan apa yang dapat? Ikan mayong. Mayong. Okey, kita punya champion. Champion kita ni dengan berat 640 gram. Actually kita orang punya admin lah, organize kita. Sini champion 640 gram. Okey. Kita hadiahkan dia mesin sisir. Boleh main kolam. Okey, jumpa lagi. Mantap. Ikan apa dapat? Kang Belu. 600. Actually sebelum kita orang mula game, kita orang mula game lambat. So ada satu player kita ni dapat senangin. Berat dia 1 kilo. So kita nak berlaku adil, kita tak masukkan nama dia. So kita start petang, baru kita start game. So ikan dia tak dikira lah. Kalau tak, dia yang champion senangin dia 1 kilo. Nak gili-gili Okey geng, kawan tunjukkan hasil apa rakit. Santai-santai siap ada pertandingan lagi tu. Fun. Fun kata dia.
Dah jugalah. Ini Tak ni yang champion ni. Champion. Awal. Champion nombor 1. Ni champion. Alah belakang yang champion. Nangin ni lambat sikit dah pellet. Pellet lambat cepat naik. Tu kalau letak dia champion besar lah kan. Sekilo. Sekilo. Yang ni 900 gram lebih. 980 gram kan. Nangin ni apa hati. Itu je lah hasil yang ada. Boleh lah buat satu santai kan. Ada rambut pun nampak kaya. Okey geng, tamat misi kawan rakit Yoyo B edisi ketiga. Itu kedua, edisi ketiga. Mungkin akan datang edisi keempat. Jelajah rakit. Kali ini memang jadilah. Jadi dia ramai daripada 15 ke 16 orang macam tu lah. Lepas ada buat pertandingan apa ikan terberat dengan apa hasil apa hadiah nombor 1, nombor 2, nombor 3 macam tu lah. Dan ni pun santai lah dengan apa budak-budak geng ni, apa ni geng Huru Hara Angler. Jom kita interview sikit apa cerita pula. Okey Pendi, apa cerita? Bila ni? Boleh cerita sikit. Okey, trip kali ni berjaya. Player semua kental lah. Edisi ketiga. Ni edisi ketiga kita. Edisi keempat akan datang, tak tahu lagi kat mana. Betul. Kemungkinan ada hint nak pergi pulau. Tapi tak tahu pulau mana. Nanti akan datang tengok video. Itulah. Mungkin kat pulau ataupun rakit. Tapi trip sukses. Ya, kami tak selek. Okey Miro, macam mana baju okey? Hampir di scam. Ini Tapi dah tahu dah sebenarnya. Baju memang dah tahu, memang ada. Okey, baju. Tapi kita orang nak prank sikit Baju kan. second best. Yang second best aku buat tahun depan. Kalau siapa yang nak baju ni nanti untuk second batch mungkin Tahun depan. tahun depan. Admin cakap tahun depan. So nanti kita open yang new batch lah. Kalau ada yang berminat dengan baju ni, Boleh PM Abang Faizal. boleh PM dengan owner Abang Faizal. Nanti dia akan roger kita. makan sedap ah. Makan Alhamdulillah. Dah tak naik belakang tu. Okey, apa cerita? Baju tanya satu-satu ni. Baju cantik ya? Baju cantik bang. Kami tak select belakang Huru Hara Angler. Kan? So macam yang brother kita cakap tadi boleh tempah lah starting next week. Next year. Kan? So okey lah rakit ni. Nice untuk enjoy tempat luas. Makan pun sedap. Makan pun sedap. Dia tipu, dia kompau. Dapat ranking sekejap je. Kan? Lepas tu orang lain potong dapat ikan blue apa semua. Kan? Tapi Nice okey lah, santai-santai kan. Santai-santai abang. Ramai Tempat kan? luas. Oh right. Kong. Ini siapa yang kaki scam? Ni. Kita okey. Kita sikit lah. Saja je nak buat soporos. Rupanya dia orang marah rupanya. Ada dia nak campaknya kita laut. Barang ada saja nak seko lah tengok. Rupanya Makan pak helai je kan. ada yang tak jujur lah dengan kita. Mula yakin tu. Mula yakin, aku percaya dia. Ujung-ujung tak ada barang ah. Mengamuk dia. Macam bini lari tu. Ambil. Ni Okey. Okay bang, mantap. Okey ah. Okay, jumpa next time bang. Kau nombor 1 bukan? Saya nombor 3 bang. 3. Nombor 1 tiba lama sangat sampai tertidur. Sebab dia cakap mula-mula kata dia apa ni sampai pukul 7 pagi. Organisasi scam. Dia naik ke pukul 11. Tu tidak dia pegang lah ranking tu tadi. Aduh. Malu kan? Malam saya dapat tadi. Okey Kim, macam mana Kim? Santai lah, santai santai lah bang. Makan pun sedap. Janji makan sedap. Makan sedap Semua okey lah. Kumpau tak apa, janji makan sedap. Bateri ni ada lagi tak? Dah habis bateri ni? Ada?
ramai nak kena review. Apa cerita? Okey. 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 Jalan. Wah, tu tak ada buang lah tu kot. Ada batu ni. Batu tu ambil. Okay bang, macam mana? Okey. Okey. Berjalan. Perjalanan dengan lancar Boleh. Makan boleh besar. tahan. Mantap. Makan. Padu-padu. Makan pun sedap Makan mau sedap. Terbaik. Ni otai ni. OL. Okey bang, apa cerita? Okey lah Alhamdulillah. Sukses. Rezeki ada lah Ada barang baik. Barang baik. Senangin ada, semua ada. Semua ada lah, tak dapat Sabar. Tak apa, akan datang lah. Yang penting happy. Enjoy lah Enjoy je. Apa nak fikir lah. Ini pun dah cantik ni. Boleh cuba lagi. Alright bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Itulah cerita-ceritanya. Okay geng, tengok next week. Korang tak tahu lagi mana nak terjauh untuk edisi keempat. Tunggu, trip akan datang. Terima kasih semua kepada yang dah like, komen dan subscribe. Dan yang baru sampai channel kawan, terima kasih semua. Dan jangan takut lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.